So lepas ni, lepas kau dah makan makanan apa-apa yang dalam plastik ni, kau dah tak payah lagi dah nak lilit-lilit getah macam saya ni dah. Ini zaman bila ni? Ini zaman 80-an ni bang. Okay, sekarang dah masuk tahun 2026 dah bang. Okay, sejadinya tak payah nak ikat-ikat getah. Kita gunakan sealer machine ni saja ni. Ini sealer memang kedap udara, air pun tak boleh keluar. Ya je. Iya, ini bukan sealer tekan-tekan tu, besar. Yang ini sealer portable, kecil saja, senang nak buat kerja. Okey, dia pakai bateri, cocok je pakai ni. Type C Totok type C, lepas tu kat sini ada on. Bila kita on, okey, kita on, nampak tak lampu biru ni hidup? Maksudnya bila lampu biru ni hidup, maksudnya dia dah hidup dah. Okey, cara nak guna dia macam mana tau? Okey, ni saya sharekan dengan korang sikit. So, cara nak guna dia, nampak tak ni ada dua button. Satu button ni yang kecil ni, ini adalah untuk mata pisau. Nampak bila saya tekan, dekat depan ni dia akan keluar mata pisau. So, mata pisau ni untuk kita buka plastik, potong plastik apa semua sekali. Letak, tekan mata ni, kita tarik, nampak plastik ni terbelah. Okay, maksud kita nak buka dia punya seal dia, tak payah nak gigit-gigit lagi macam tu. So, yang depan dia ni, yang besar ni, ini fungsi dia adalah untuk sealer dia. Maksudnya macam mana? Okay, contoh. Jadi ni, saya buat kau contoh lah. Ini nampak dalam ni saya letak air. Tujuan saya letak air ni, nanti bila saya seal, saya terbalikkan air, korang tengok ada leaking tak? Supaya korang boleh nampak, dia betul-betul kedap udara. Sebab kalau saya seal saja, tanpa letak air, saya boleh kata apa tak? Alah, tak bocor. Yang ni saya letak air, nanti korang tengok bocor ke tak bocor. Okay, pegang sekejap. Okay, kita try dulu. So, cara nak guna dia simple saja. Okay, sengitkan sikit dulu macam ni. Supaya aku senang nak gerak. Okay, tarik tegang sikit Okay, letakkan dekat sini. Okay, kepitkan yang besar. Okay, lepas tu tarik perlahan-lahan macam saya buat ni. Tarik perlahan-lahan sampai ujung. Dah. So, yang bahagian ujung ni macam mana? Bahagian ujung ni kau tariklah juga. Letakkan dekat sini. Semula sekali lagi. Lepas tu tarik perlahan-lahan sampai ujung macam tu. Dah, settle. Nampak cara saya buat? Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap tak ada bocor. Tapi sebenarnya saya dah banyak dah saya testing ni. Nampak kat sini. Berapa banyak dah saya testing ni. Sebelum saya nak buat tutorial video ni, saya testing dulu. Saya tak nak nanti korang cakap, Airul buka kotak lepas tu cakap barang bagus. Aku testing dulu. Tengok air dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kau nampak tak? Ada keluar ke air? Ada keluar ke air? Alhamdulillah. Nampak tak ada keluar air kan? So maksudnya dia punya sealer betul-betul kedap. So kalau nak buat air batu ke, nak simpan makanan ke apa semua, insya-Allah tak bocor. So ini barang saya bagi jaminan. Kalau guna memang tak leaking pun. Memang kalau air tak keluar macam mana udara nak masuk? Mana boleh? So yang ni lulus ujian. Okay, saya dah testing banyak dah ni. Okay, memang lulus ujian. So, jadinya tak payah nak ragu-ragu. Pergi dekat beg kuning saya, ambil portable sealer ni. Harga dia murah saja, sangat-sangat function untuk korang bawa. Okay, kalau korang nak makan-makan ke, kat piknik dekat luar-luar ke apa semua. Okay, habis bateri cocok dengan power bank. Okay, lepas tu sealkan balik dia, insyaAllah. Okay, barang murah saja sealer machine ni. So, saya letakkan beg kuning. Siapa nak, pergi tengok dekat dalam beg kuning saya. Okay, Assalamualaikum.